Assalamualaikum dan hai. Hai, bersama saya Ai. Saya Aina dalam Sembang Dapur Rasa. Wah, tepuk tangan sikit. So kita buat apa kat sini Kak Ai? Okey, hari ni kita nak borak-borak, santai nak sembang-sembang topik-topik yang menarik dengan yang sedang menyaksikan kita di live hari ni. Wah, live letup she feeling lah. Okey, hari ni kita dekat Sembang Dapur Rasa ni kita nak cerita sikit lah pasal makanan, pasal diet, halal. Apa lagi Kak Ai kita ada? Macam-macam sebenarnya pasal family juga. Oh ya, betul, family. Apa kaitannya dengan dapur ni? Nanti kan. Memandangkan Aina ni kan, tengok Gen Z kan. Ramai ni Balik-balik Gen betul Z. ke Gen Z ni tak pandai masak? Dan betul ke tahu order saja? Alah, Kak Semah dia tak pandai masak pula. Kecoh lah. Tak adalah. So sebenarnya saya bukan sebagai selaku Gen Z sedunia. Saya bukan. Okey, saya nak katalah tak semua Gen Z tak pandai masak. Betul. Saya percaya kat luar tu ramai yang pandai masak. Cuma sedap tak sedap je. Bukan. Kalau tengok influencer pun ramai yang muda-muda yang pandai masak tu. Betul. Kalau saya. Ini kakak saya cakap. Saya pandai masak lah. Cuma saya tak rajin masak. Tak rajin Buat apa? Benda boleh beli. Okey. Kita apa nak masak? Buat penat je. Oh, macam tu pula Betul. Yelah, duit berkepuk Gen Z. Duit- Astagfirullahalazim. Awas Makno. Makno, awas. Saya ada simpanan. Okey, akak tanya saya. Akak ni yang dah tak naklah cakap tua kan. Millennial. Akak yang millennials ni, akak pandai ke masak cakap orang pula. Okey, sekarang ni alhamdulillah dah semakin improve. Wow, Semakin she improve. improve. Tapi muda-muda pun sama juga, tak pandai pun sangat masak. Tapi penting kita kena tahu teori. Jadi dia main bila teori lepas lah, kahwin kita apply lah praktikal masak tu. Macam mana teori tu Kak? Akak belajar macam mana? Akak Okey, masuk macam ni dapur, pengalaman- baca-baca ke? Ni pengalaman peribadi lah Kita kita dulu kita duduk asrama. Jadi bila-bila time balik tu mak kalau ajak masuk dapur tu, mak ajak lah masuk dapur, tolong mak masak macam mana cara nak potong bawang yang betul. Lepas tu macam mana cara, contoh kalau masak sambal tu, macam mana kita nak pastikan sambal tu bila kita goreng tumis tu cili tu betul-betul garing. Kalau macam masak lemak tu, bila kita dah masukkan santan kena kecilkan api supaya santan tak pecah minyak. Benda-benda tu teori tau. Kita tak masak pun tapi kita tahu basic benda tu. Jadi bila kita dah kahwin, kita macam ingat balik, kita recall balik mak cakap macam ni, kita try lah. Tak pandai lama-lama pandai. Panjang berjela She kita masak punya. sambal, masak Asam pedas, orang asam Johor. pedas. Orang masak lomak. Kita masak buttermilk je, Pak. Gen Z kan? Gen Z. Order pun pizza gitu Lasagna Astaghfirullahalazim. gitu Itu cerita belakang lah Hai. Okey, kalau macam akak kan, kalau nak cakap dah kahwin ni, husband akak masak ke? Aduhai. Dia pandai masak tapi sebab sibuk kerja biasanya dia serah je lah kat bini dia masak. Tapi dia pandai, ada masa terluang dia masak masuk dapur. Dia masak apa tu Kak? Alamak, favorite dia pandai Nampak? masak. Sebenarnya tak masak, dia kelentong je tadi. Aglio olio. Wow. Even nak belajar masak dengan dia aglio olio tu. Wow. Lelaki sekarang pun pandai masak lah sebenarnya. Betul lah, saya setuju je sebenarnya. Tapi saja ego tak nak ngaku. Siapa cakap tukang masak tu perempuan je. Lelaki pun pandai masak sebenarnya. Sebab orang dah selalu stigma kan, masak ni kerja perempuan. Kau belajar tinggi-tinggi buat apa? Masuk dapur juga. Kita punya dapur macam mana Wak? Dapur kita ada lawa, konsep Wak. Wak. Dapur kita ada tak naklah cakap, nanti kita promote pula brand tu. Aduh, betul lah tu. Tapi tak semestinya yang perempuan pandai-pandai belajar tinggi-tinggi akhirnya ke dapur. Sebenarnya tak kira lelaki perempuan pun kena masuk dapur. Betul. Tapi Sebab apa sebenarnya? Sebab boleh dek. Sebab kita nak survival skill tu sebenarnya. Betul. Kita nak macam bila macam lelaki perempuan pandai masak ni, kita nak bila macam contohlah kalau lelaki kan, kalau mak ayah dia dah dididik dia kecil, masuk dapur tetap pandai at least masak nasi. Benda yang basic lah, masak nasi ke, goreng telur dadah. At least bila dia dah belajar, duduk mak sewa, masuk universiti ke, dah tahu basic-basic tu semua. Betul, setuju. Even kalau dah kahwin pun, isteri dalam pantang dah tahu macam mana nak masak lauk pantang, apa makan yang boleh makan, apa yang tak boleh. Benda tu basic skill sebenarnya. Setuju tak? Setuju. Dengar tak? Dengar. Orang lain kali cakap dengar. Tak adalah gurau je. Betul, saya setuju dengan Kak. Benda ni survival skill. Tapi kalau dia belajar tinggi-tinggi, orang cakap akhirnya ke dapur. Kalau dia belajar kulineri Kak, betul lah ke dapur kan? Betul lah ke dapur kan? Manalah tahu kan? Mana pula Ada je ramai je belajar kulineri perempuan sekarang. Okey Kak. Kalau macam bapak saya,
dia pandai masak satu benda yang macam betul-betul dia nak makan je. Dia punya Maggi. So itu lah, memang Maggi dia je lah yang masak je. Betul. So kenapa kita cakap pasal lelaki kena pandai masak? So sebenarnya topik kita hari ni apa Kak? Topik kita itu adalah Lelaki ke perempuan patut masak dalam dapur? ya, bukan berdasarkan gender. Mesti perempuan saja yang kena masuk dapur. Lelaki setakat duduk makan tinggal atas pinggan atas meja pun. Mak tolong masak pun tak mau, tolong basuh pinggan pun tak mau. Janganlah basuh periuk tu pun tak nak. Tak nak Okey, satulah kita nak cakap sikit. Mungkin sebab nak cakap pasal mungkin benda ni dah satu stigma, perspektif. Mungkin kita ada generation gap. Betul tak? Betul. Kalau kita perasan Cuma generation gap. kalau kita perasan sebenarnya golongan baby boomers yang tahun 1946 dulu hingga lama. Ini macam cerita untuk Kak Lima. Ya, baby boomer satu ialah orang kata senang cerita golongan atuk nenek kita dulu-dululah. Dia orang lebih macam tekankan macam lelaki ni adalah provider. Macam dia akan berusaha cari. Dulu mak-mak kita mana ada yang bekerja. Dulu mak-mak semua duduk rumah. Si rumah kebanyakan lah bukan semua. Jadi bila dia nak lelaki tu suami ni dia akan cari rezeki dan dia dah penat-penat mungkin balik. Jadi isteri ni lah yang tanggungjawabnya tolong masak, sediakan makan, masak apa semua kan. Dan mungkin cara mak-mak kita pun dulu-dulu didikan pun dia juga membeza. Kalau perasan lah kalau atuk nenek kita dia bezakan tahu didikan anak lelaki lain dan anak perempuan lain. Tu betul ya. Kalau anak perempuan ni memang kau lah yang kena angkat pinggan kau lah, kena tolong mak masak kau lah, segalalah mop dapur lah. Sapu dapur segala. Tapi kalau kita perasan dia dah semakin peningkatan apa orang kata tahun zaman kan kita dah perasan golongan Gen X dan juga millennial lah terutama kita nampak perubahan ni sangat kebanyakan mungkin sebab mungkin pendidikan ramai yang dah berpendidikan tinggi dan isteri pun sekarang bukan sekadar orang kata bukan sekadar duduk di rumah turut sama-sama bekerja kan, jadi provider turut sama-sama bekerja bantu suami, jadi suami pun kena main peranan lah tolong di dapur. Jadi kebanyakan kalau kita tengok siapa yang cara didikan mak dah dididik anak lelaki dan anak perempuan didikannya sama tolong masak di dapur, sama tolong kemas di dapur. Dan kita tengok nanti bila dah besar pun bila dah berkahwin dia dah tak kekok nak buat benda-benda tu. Panjang jela pula ni. She bagi syarahan. Wahai lelaki-lelaki di luar sana, dengarlah kata-kata kakakmu ini. Jadi Aina lepas ni nak kahwin kena check dulu ke background. Saya check background. Kita pastikan harta dulu. Harta takut. Dah cakap pandai masak kita boleh beli. Jangan risau. Tapi sekarang pun kebanyakan lelaki daripada macam chef ke influencer ke mostly memang dah memang pandai masak. Memang dia ada skill tu lah. Sebab kalau kita boleh tengok kalau macam Gordon Ramsay, kau nak ambil jauh-jauh padahal chef Wan ada kat sini. Lepas tu influencer yang kita ada macam Asfahiri, Imran Bat dan owner Rembayung tu sendiri. Khairul Aming. Bila nak buka slot. Hebat calang hebat. Calang-calang di dapur. Bukan calang-calang di dapur. Kami tengah tunggu slot Khairul Aming. Okey. So kita nak buat apa ni sekarang? Kita nak baca. Okey, sekarang kami kita orang ada post dekat social media yang pasal topik ni sama ada lelaki ataupun perempuan yang kena masuk dapur. Jadi kami akan bacakan rentetan netizen-netizen di luar sana. Kita nak tengoklah feedback, komen-komen. Betul. Jom Aina cuba Aina yang bacakan. Jom, kembali selepas ini. Tiba. Kejap kita nak tak. Kita nak. Okey Kak, saya lupa tadi nak tanya Kak. Biasanya orang cakap, dah lah hantaran tinggi kan. Letak 25 ribu tapi bini tak pandai masak dek. Macam mana tu Kak? Aduh, ada ke antara nilai individu tu ditentukan berdasarkan pandai masak ke? Jadi kita boleh mark up harga tinggi. Tak pandai masak kita letak harga rendah macam tu ke? Tapi kalau orang lama-lama cakap, bini kau tu tak pandai masak lah. Bayar dah lah mahal. Saya nilai isteri tu lebih tinggi sebab dia lah mengandungkan, melahirkan anak. Itu lagi mahal daripada nilai hantaran sekadar tak pandai masak tu. Hello. Dengar tu. So maknanya nilai hantaran tak termasuk. Tak ada. Dia tak ada package lah. Dalam intipati pandai masak ke tak pandai masak package, ke. Tak pandai masak semua tu lah tak ada lah. Tak ada. Okay, so kita orang ada post dekat Facebook yang lelaki ke perempuan patut masak sebenarnya dekat rumah ni. So saya akan bacakan Kak. Lepas tu akak cuba rate sikit lah berapa bijaknya orang ni. Wah, berapa bijak ni. Okay, kita tengok cukai. Ayo kita baca. Ayo. So, yang pertama.
Gini, sebenarnya kerja-kerja masak, basuh baju, kemas rumah, sidai baju, cuci pinggan, cuci tandas, mop, vacuum dan lain-lain lah. Semua ni kerja bapa dan emak mertua lelaki. Itu baru betul. Kiki. Dia punya emoji lah, dia punya emoji. Akak rasa macam mana tu, Kak? Istimewanya. Suka-suka dia je. Macam entitled sangat je, Kak. Saya sebenarnya kena sama saling membantu lah kot. Dan kita tak boleh lah nak beratkan kata laki kena buat kerja semua. Perempuan kena. Sebenarnya sama-sama lah buat kerja rumah sebenarnya. Betul. Sikit lah petik Kalau kita tengok Nabi Muhammad sendiri pun dia tolong isteri dia kat rumah. Tolong susu kambing untuk Aisyah kan. Oh, tiba. Susu kambing dia bawa, Dek. Tak lah. Tapi nak cakap konsepnya sebenarnya kerjasama lah. Kita tak boleh nak beratkan lelaki ke perempuan ke. Sama-sama kerja kan. Betul. Even Dan kasi kau yang rumah gatal nak kahwin lah. Alamak. Even rumah pun suami kena tolong lah. Tolong. Betul. Masuk dapur juga. Betul. Saya Even setuju. kalau tak masak, tolong lah suami. Isteri dah masak tu kita tolong kemas, basuh periuk, basuh pinggan semua. Habis tu dia macam mana kalau contoh dia housewife, dia kena masak lah kan. Macam ada stigma kau kena masak. Tapi kalau dia husband tak nak masak. Alamak. Macam mana pula tu Suka-suka je dah lah ada rumah. Lepas tu tak nak masak, marah kan. Saya macam anti lelaki sangat pula. Alamak. Okay, next comment. Next comment please. Okay. Oh, orang lelaki ni lebih suka menukang dan mengemas rumah daripada masak. Masak ni cuma minat masak western je. Oh, lelaki dia minat masak western je. Lelaki dia tak minat masak Melayu lah, Kak. Biasa-biasa ni dia tak minat buat sebab leceh katanya. Kak, leceh ke Kak masak Melayu ni? Sebab tu orang masak western je. Tak tahulah juga Tapi mungkin juga sebab masakan Melayu ni banyak jenis kena tumis-tumis, kena renyah lah kan. Nak kena blender lah. Kalau masak orang putih kita dah cincang-cincang lebur. Faham. Oh, macam suami akak. Sebab tu suami akak masak aglio-olio kan. Okey, lepas tu dia jenis rajin masak hot yang kat kenduri kendara je. Dan masak dekat camping. Sejenis yang suka makan ramai-ramai. Tapi katanya geli nak masak-masak romantik. Lepas tu makan berdua. Alah, gedenya. Dia suka adventure. Dia suka adventure. Atau suka dia macam dapat perhatian. Dapat perhatian pula. Tapi dekat sini dia macam malu je nak masak untuk bini dia. Sebab dia geli-geli romantik-romantik. Dia enjoy. Dia sebab masak ni sebenarnya kita minat tau. Kalau minat tu, yelah minat masak tu tak kisahlah macam mana susah pun kita masuk dapur juga masak. Tapi kalau tak minat tu macam mana pun, order je lah. Betul. Saya paling suka yang order tu je lah. Okay, kejap saya buka thread sikit. Saya tengok, saya nampak lah ada ada orang komen. Nama dia On Akmar. Nama dia On Akmar. Tak apa. Kita kat sini sensor je. Oh, dia cakap, dari segi keluargaan adalah lelaki. Tetapi sekarang lelaki dan perempuan sama-sama ke dapur. Boleh juga masak untuk diri sendiri atau keluarga. Senang je masak. Paling senang, masak air. Itu tak payah suruh. Itu kalau tak reti, tak tahulah aku kan. Kalau saya lah, saya rasa lelaki patutlah masuk dapur. Tapi sebabkan orang kata nak, apa ni panggil? Apa panggil? Apa? Dia bukan chemistry. Apa tu benda tu? Apa tu? Apalah. Oh, gender equality. Kalau dia nak lelaki masak, lepas tu perempuan kan dia kata perempuan kena ada kejaya, lelaki pun kena ada kejaya kan. Kalau ada housewife kena ada house husband. Macam tu pula lah. Tapi tak tahulah pula kita kan yang si house husband. Tapi ada macam juga mana? pandangan yang lelaki-lelaki ni dia kata mungkinlah dia kata sebab dia dah bekerja, dia dah belikan barang-barang untuk dapur masak. Jadi apa lagi isteri masak lah. Dia tak payahlah masuk dapur. Dia tinggal makan je. Macam tu pula. Ada jangan rasa macam tu sebab dia dah provide everything kan. Betul. Dia jadi dia nak suami. Ya. Silakan. Silakan yang di belakang. Boleh silakan yang di belakang. Kami akan ulas. Selalunya pasangan ni kalau lelaki yang suka masak akan selalu dia akan dapat Kan? Tak pandai masak. Melengkapi. selalu kalau perempuan yang pandai masak dan lelaki pun dia macam kurang sikit. Apa pandangan korang? Betul? Kan? Sebab jodoh tu unik kan. Dia saling melengkapi. Kadang suami pandai masak. Tapi isteri tak pandai masak sangat. Tak cakap sangat lah. Dapur kan tak pandai sangat. Tapi kalau suami masak tu lagi. Tapi kalau perasan tak lelaki ni. Kalau dia jarang-jarang masak kan. Tapi bila dia masak. Walaupun simple. Even macam Aina kata tadi. Ayah masak Maggi kan. Sedap weh. Betul. Itu saya setuju lah. Dia macam saya lah kan. Saya pun jarang masak kan. Saya jarang masak. Tapi saya masak sedap. Alamak. Alamak. Tapi kalau cakap pasal tiba kan. Tapi kalau cakap pasal
kan jodoh ni kan berbeza kan. So maknanya saya akan dapat lelaki tak kelakar ke? Alamak. Kita pun nak lucu. Ni kita macam dah lari topik Tak apa. Kita lucu deh. Pastikan gelak tau tiba. Okeylah, saya rasa tu saja. Itu Itu je? rasa itu sajalah topik kita pasal So dalam kesimpulannya kepada lelaki-lelaki di luar sana, sebenarnya dia bukan Okey, sebenarnya bab masak siapa patut masuk dapur ni, dia bukan berdasarkan gender tau. Masa perempuan kena masuk dapur ataupun lelaki yang kena masuk dapur. Dia sebenarnya satu sebab kita kena apa ni? Tak kira lah lelaki perempuan pun, sebenarnya benda ni menyebabkan kalau kita pandai masak ni, kita akan meningkatkan kita punya skill, kita punya survival skill. Betul. Kan, untuk kita punya sendiri pun, yang kepentingan kita lah. Bila diperlukan, tak perlu nak harapkan orang lain yang masak untuk kita. Kita sendiri kena pandai masak, kena rajin tolong masak, kena masuk dapur. Macam tu lah. Tak kira lah lelaki ke perempuan, rajin-rajin lah masuk dapur, ya. Dia? apa pandang-pandang? Tak, betul. Saya pun setuju. Sebab kadang-kadang kita ni penat. Kita ni nak lelaki di luar sana pun penat. Kami memahami. Cumanya dah nak kahwin. Kau yang nak kahwin sangat kan? Kau lah kena tanggung benda-benda tu. Tak, ini POV Gen Z yang macam sakit hati kan? Kepada lelaki-lelaki di luar sana, anda perlulah bertanggungjawab kepada amanah yang diberikan. Wah, nampak macam Ustazah. Ustazah Kazim Ilyas tak? Bukan bukan. Okeylah, itu sahaja daripada kami. Dan saya Ai. Saya Aina, jumpa pada masa akan datang. Jangan lupa follow kami di Dan media subscribe. sosial Rasa. Ya, betul. Di YouTube, Telegram, Facebook dan Instagram Rasa. Okey. Ingat makan, ingat rasa. Wah, nampak. Bye. Bye.